Orang tegak dia, awak tak semayang. Dia kata, saya tak semayang apa, bukan Allah boleh buat apa. Tak jatuh kalau sembang. Macam baru ni satu statement daripada seorang artis kan. Dia kata, saya memang tak pakai tudung, saya seksi macam ni, tapi berapa kali dah Allah jemput saya pergi buat umrah haji. Uish. Dia kata, saya dah ulang-alik pergi umrah macam tu je. Dia kata, kalau betul Allah tak suka saya, Allah buat main lah balak. Ui, awak dah kata macam tu. Dia terlupa Abu Jahal Abu Lahab beranak mati pun dekat Mekah. Waktu kita tengok takut lebih statement. Oi, boleh dia buat keluar statement gitu. Dia kata dia buat walaupun dia dah aurat. Maksudnya benda yang Allah tak suka tu dia buat. Dia kata Allah jemput dia pergi. Dia kata hang duk cakap banyak, berapa kali Allah jemput. La ilaha illallah. Kemuliaan tu bukan disebabkan kamu selalu pergi. Kemuliaan terletak pada manusia adalah pada taatnya kita dengan Allah. Sebab tu ingat, letakkan dalam apa pun perbuatan rasa takut itu adalah iman kita dengan Allah. Bahaya kalau dia kata, ustaz saya ni tak takut apa-apa, Allah nak buat mai apa buat mai. Oh jangan tuan-tuan, rosak iman tu. Hati-hati tuan-tuan, kadang-kadang dengan sebab Allah tak datangkan teguran yang kepada manusia itu bimbang-bimbang jadi istidraj, semakin jauh kita dengan Allah.